Majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri Karya Masjid Ar-Raudah Batu Tujuh Lekir telah berlangsung pada 25 April 2025 di Balai Lintang Dewan Masjid dan Perkarangan Masjid. Majlis yang bermula selepas solat Isyak dihadiri oleh komuniti kampung tersusun Batu Tujuh Lekir, Taman Seri Lekir, Taman Seri Lekir 2, Taman Lekir Bestari, Anjung Lekir, Taman Lekir Aman, Taman Keris dan Taman Kiara. Majlis anjuran bersama Masjid Ar-Raudah dengan JPKK Kampung Tersusun Batu Tujuh Lekir telah menjadi tradisi kerana sambutan yang baik oleh ahli karya. Tambahan pula kesediaan ahli karya masjid turun padang bergotong royong bagi menjayakan majlis. Kehadiran yang terdiri dari pelbagai peringkat umur menjadikan majlis sambutan bertambah seri. Penyediaan meja makan yang banyak telah dapat menampung jumlah kehadiran ahli karya. Pihak penganjur telah menyediakan bermacam-macam sajian seperti lemang, rendang, nasi impit, nasi goreng, bihun dan mi goreng, mi kari, kuih muih dan pelbagai jenis minuman. Pihak penganjur juga menyediakan duit raya untuk kanak-kanak bawah 12 tahun dan cabutan kuis dan teka-teki bertuah. Selepas ucapan alu-aluan pengerusi masjid dan JPKK serta bacaan doa, majlis berbesar hati menjemput tetamu kehormat yang dihormati Toh Seri Bijaya Lieutenant Colonel Bersara Datuk Syaharuddin bin Haji Nazari, Orang Besar Jajahan Manjung untuk berucap. Sebaik sahaja selesai ucapan ringkas Datuk OBJ Manjung, semua hadirin mula menikmati sajian yang disediakan. Hadirin bebas memilih sajian makanan yang ada. Sajian yang disediakan bukan sahaja sesuai untuk majlis hari raya, malah sedap-sedap belaka. Suasana majlis semakin ceria apatah lagi pengacara majlis berjaya menghidupkan suasana majlis dengan celoteh dan temu bual secara santai dengan pengerusi masjid dan tetamu yang hadir. Ketika para hadirin terus menikmati sajian, acara kuis dan teka-teki mula berjalan. Kuis dan teka-teki bermula dengan golongan remaja, diikuti kanak-kanak hingga golongan dewasa serta otai. Mereka yang berjaya menjawab akan diminta mencabut nombor hadiah bertuah. Majlis juga berbesar hati menjemput yang dihormati Datuk OBJ Manjung untuk menyampaikan hadiah. Sebelum majlis berakhir, pihak jawatan kuasa penganjur bergambar kenang-kenangan dengan Datuk OBJ Manjung. Terima kasih Datuk atas kesudian hadir ke majlis.